Tengok kereta ni ada cala tu kat sini. Dah celoreng sampai sana dah. Aku dah try lap dah basuh, tak hilang guys. So aku nak cuba produk daripada TikTok Shop, tengok apply kat sini. Apa? Ui, hilang weh. Hilang weh. Jadi nampak? Kita buat sampai habis Kita apply sampai habis Oh, hilang weh. Yang ni tadi. Hilang guys. Handle pintu tengok. Ini cala dia. Nampak cala itu guys. Dan kita apply tempat ini. Biasanya handle pintu kebanyakan kereta mesti ada masalah cala macam ni. Kita apply je guys. Oh, hilang weh. Okay, selain daripada cala, dia boleh juga guna untuk plastik macam ni tau. Kita apply macam ni. So dia boleh dapat dia punya colour asal balik kan, tengok. Apply je macam ni guys. Tu padu. Sesuai untuk body kereta, motor, plastik macam ni, boleh tekan dekat beg kuning.